15 sebab kenapa circle yang kau pilih tu boleh tentukan hidup kau naik atau kekal ke laut sampai ke tua. Circle nombor 1 adalah circle yang kau pilih itu adalah circle cerminan siapa diri kau. Kalau semua kawan kau jenis suka lepak, borak kosong dan gelak tak tentu hala, jangan kau pelik hidup kau pun stuck. Circle yang kedua adalah circle yang orang yang kau selalu borak tu, dia akan bentuk cara kau berfikir. Kalau hari-hari sembang pasal rezeki, projek ke, growth dan line vibe dia dengan yang hari-hari yang sembang pasal orang. Bak kata Ikin suka fitnah orang kan. So orang macam ni jangan kau ikut, okay? Circle yang ketiga adalah circle yang tak ada hala tuju, yang akan tarik kau jadi macam dia orang. Lama-lama otak kau pun akan jadi selesa dengan hidup average, sebab semua orang keliling kau pun macam tu. Circle yang keempat adalah circle yang benci dengan duit, akan benci tengok kau berjaya. Kau naik sikit je, dia mula sindir asyik fikir duit je, padahal dia sendiri pun tengah struggle duit. Circle yang kelima adalah circle yang sentiasa merungut, akan suruh kau sabar, bukan usaha. Dia tak nak tengok kau naik pun, sebab bila kau naik, dia akan rasa tertampar. Circle yang keenam adalah circle yang positif. Tak bermaksud tak kaya. Orang ramai yang miskin pun positif je, tapi tak ada progres. Sabar kena disusuli dengan usaha tau, bukannya pasrah je sepanjang hayat. Circle yang ketujuh ialah kau takkan tahu potensi sepadah kau sampai kau jumpa circle yang buat kau rasa kecil, tapi dalam masa sama motivate kau jadi besar. Circle yang ke-8 adalah circle yang selalu kutuk orang kaya, adalah circle yang tak sedar diri. Dia sebenarnya sedang mencermin benci dia tu kat diri dia sendiri sebenarnya. Circle yang nombor 9 adalah circle yang sentiasa fikir solution, yang akan ajar kau beza antara problem dan juga mental block. Circle yang 10 adalah circle yang ada impian sangat besar, bukannya angan-angan mak jenin tau, yang akan buat impian kau yang dulu nampak mustahil jadi normal. Circle yang ke-11 adalah circle yang suka push diri, yang akan tarik kau sekali walau kau rasa malas macam mana pun, dia akan push kau sampai berjaya. Circle yang ke-12 adalah circle yang sokong usaha kau, takkan tanya kenapa kau buat benda ni, tapi dia tanya apa yang boleh aku bantu. Circle yang 13 adalah circle yang suka belajar, akan ajak dan ajar, dan bukannya jenis yang kedekut ilmu ataupun ego. Circle yang 14 adalah circle yang ada mindset kaya, iaitu fikir pasal leverage, cash flow, time freedom, bukan gaji, bonus dan juga OT. Circle yang 15 adalah circle yang celebrate progress kau, bukan circle yang cakap belakang, yang buat lawak sindir-sindir bila kau tunjuk result. Sebenarnya kan hidup ni pendek je, kita pun tak lama dalam dunia ni. Circle yang salah akan ambil masa 10 tahun masa kau. Kau buang masa je hidup kau tu tanpa kau sedar pun. Jangan buang masa borak dengan orang yang tak pernah nak rasa nak upgrade diri dia, dan buang masa kita juga. Carilah tim atau circle yang boleh bawa korang ke arah kejayaan. Seperti tim yang Ikin join, iaitu Alujab Seker. Bila kau keluar, borak je dan lepak dengan diorang ni, balik rumah je mesti tak boleh tidur lah, sebab kepala korang ni penuh dengan idea baru. Nak join Alujab Seker? Cari link di bio profile Ikin. Jumpa Ikin di Alujab Seker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.